Ini adalah Jetour T1. Harga dia, kalau kau top up RM10,000 lagi, kau boleh dapat Jetour T2 yang jauh lagi rugged dari segi pick up dia. Pick up dia memang slow lah. 1, 2, 3. Nampak ni? 2, 3 second, 2, 3 second, 2, 3 second. And dia punya tool gear macam ala-ala jet pejuang sikit dari sini. Tapi untuk bahagian kiri kanan, is a texture saja, dia tak ada apa-apa function je. Kalau kau tanya aku, antara design T1 dengan T2, I more prefer for the T2. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih dah subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow jugalah segala social media kita, Facebook, IG, TikTok, pandangannya. Jom, abang ceritakan lebih lanjut Jetour T1 yang ini. Tunggu kejap. Ni, kalau kau beli kereta, semua orang mesti nak kadar interest loan yang paling rendah kan? Sebenarnya, ada satu cara yang korang boleh cuba. Korang boleh dapatkan kadar interest loan yang lebih rendah tau. Ataupun korang boleh compare interest rate korang. Kau nak tahu caranya kan? Ni, kau ambil handphone ataupun laptop, kau type je trust.my. Korang sebenarnya boleh apply loan kereta melalui trust.my. Tapi, apa itu trust? Senang cerita, trust ni adalah satu platform digital pembayaran kereta. Kau nak apply loan boleh, nak compare interest pun boleh juga. Dokumen semua submit pakai online je. Selamat dan juga tak renyah. Setakat ni, Trust partner dengan Maybank, M-Bank dan juga Bank Muamalat. Dan yang paling best, ada eksklusif interest rate khas dekat Trust saja. Approval pun lagi cepat. Bukan setakat itu je. Dekat Trust juga ada extended warranty protection untuk kereta di bawah Aeon, yang mana harga dia serendah 40 sen sehari je. So, next time kalau kau nak apply loan ataupun nak compare kadar interest loan kereta korang, senangnya abang recommend korang apply je ataupun check dekat trust.my. Cuba dulu. Ini adalah Jetour T1, adik kepada Jetour T2 yang katanya sekarang ni tengah laku keras. Dan yes, Jetour T1 ni kalau ikutkan, walaupun nama dia adalah adik kepada Jetour T2, tapi sebenarnya kalau kau tengok dari segi luaran, dia lebih kurang sama je. Even dari segi body size, even dari segi dimension, dari segi panjang, daripada tinggi, daripada lebar, dia nampak lebih kurang sama saja dengan Jetour T2 yang ada dekat pasaran Malaysia. Dan untuk Jetour T1 ni, dekat Malaysia dia ada dua pilihan variant tau. Dia ada versi 1.5 liter turbo front wheel drive dan juga 2.0 liter turbo all wheel drive, yang mana untuk yang ni harga dia start daripada RM129,800 sehinggalah RM146,800. Yes, dengan perbezaan RM17,000. Ada beberapa yang kelainan yang ada antara T1 1.5 dengan T1 versi 2.0. Antaranya adalah dari segi, of course lah, engine. Untuk sebelah abang ini adalah Jetour T1 versi 1.5 liter turbo ataupun TGDI. Macam mana nak bezakan ini adalah 1.5 liter ataupun 2.0 liter? Yang pertama sebenarnya kau boleh tengok dari segi rim. Kalau kau nampak 18, itu adalah 1.5. Second, kau boleh tengok dari segi sunroof. Kalau ada sunroof, itu maksudnya adalah 2.0. Dan selain daripada tu, kau boleh tengok dari segi dalam skrin lagi besar. Itu adalah yang 2.0. Lepas tu dari segi seat, untuk passenger seat ada electric seat dan sebagainya. Ada beberapa perbezaan antara 1.5 dan juga 2.0 liter. So itulah, dengan perbezaan RM17,000, itulah antara perbezaan yang ada. Tetapi yang lebih penting adalah dari segi output ataupun engine di sebalik dekat bahagian depan ni. Adakah 1.5 liter TGDI boleh bawa kereta yang sebesar anak gajah ni? Ni bukan anak gajah, ini bapa gajah. Ini yang kita nak ceritakan. Tetapi yang lebih menjadi masalah besar kepada Jetour T1, kau tahu apa tak? Harga dia, kalau kau top up RM10,000 lagi, kau boleh dapat Jetour T2 yang jauh lagi rugged, jauh lagi handsome. Itulah antara cabaran yang paling besar sekali. Dan back dari segi design, walaupun Jetour ni bukanlah satu jenama yang dah lama dekat pasaran. Kalau kita ikutkan, I think dia tak sampai 10 tahun pun. Dan bagi korang yang tak tahu, sebenarnya Jetour ni salah satu sub-brand
daripada Chery lah. Chery tu adalah parent company. J2 ni salah satu di bawah Chery. Sama juga dengan iCar, sama juga dengan Omoda, sama juga dengan Jeku. Yang ini walaupun kau nampak dia adalah sebuah kereta yang sesuai masuk off-road, tapi sebenarnya yang ini dia bukan gunakan leather frame tau. Sebaliknya yang ni dia gunakan monocoque. Ya. So kiranya Grouper nampak macam boleh masuk off-road, tapi sebenarnya dia lebih mementingkan dari segi keselesaan lah. Dia dari segi light off-road boleh lah, tapi dari segi off-road yang betul-betul memang aku tak yakin lah. 100% aku tak yakin. Aku yang bawa kereta pun aku tak rasa yakin aku boleh bawa masuk dia. Kalau kau tengok dari segi depan dia, of course lah, kalau kau tengok T2 dia ada lampu kan. Yang ni memang tak ada lampu, dia just one word sahaja. Tetapi lampu dia lebih kurang sama. Dia berbentuk like 4 segi yang itu lah. So kau boleh nampak DRL. Yang ni memang nampak pop up lah. Tetapi kalau kau tanya aku antara design T1 dengan T2, I more prefer for the T2. Tetapi kalau kau rasa kau seorang yang tak nak terlalu garang sangat, kau tak nak terlalu show off sangat, aku rasa T1 ni mungkin antara good choice jugalah. Yang mana kalau kita tengok kan dekat sini, kan kalau T2 kan dia ada lampu like reflector dan sebagainya kan, lampu macam lampu lah. Tapi yang ni dia tak ada lah. Yang ni dia lebih kepada simple, more clean dekat sini lah. Dan dari segi bahagian tepi kita boleh nampak dari segi wheel arch ataupun cladding ni dia lebih a bit terkeluar sikit daripada body dia. Ialah memang kena dengan karakter dia lah, lebih kepada karakter off-road. Dan untuk yang ni rim kalau kita nampakkan ini adalah 18 inci, and kalau kau nampak 19 inci itu adalah versi 2.0 liter, and yang ini digunakan tayar daripada GT lah, GT Comfort tayar F50. Dan dari segi dimension pula macam aku cakap kan, walaupun design ataupun walaupun dari segi body kau nampak lebih kurang sama macam J2 T2, dari segi dimensi pun yes, dia punya dimensi memang sama lebih kurang macam T2, yang mana dari segi panjang dia lebih daripada 4.8 meter, ataupun lagi tepat dia adalah 4705mm untuk panjang. Lebar dia 1967mm, tinggi 1840mm, manakala dari segi wheelbase dia 2800mm. And kalau kau comparekan dengan segmen contoh macam CX-5 ataupun CR-V dan sebagainya, aku rasa yang ni dia lebih besar sikit, dia lebih panjang sikit berbanding daripada pesaing yang ada. Walaupun itu bukanlah pesaing yang terus sebenarnya, tetapi kalau kita ikutkan dari segi indikator harga, plus minus lebih kurang sama sajalah. Dan untuk bahagian sini kita nampak juga dari segi cermin pun nampak like 4 segi, is a square, and plus yang ni juga ada side step. Yang ni datangkan dengan side step, tapi side step dia cuma fix lah. Okay, yang ni side step walaupun berat aku 86kg, kau boleh nampak lah. Okay, masih lagi boleh tampung yang ni. I think should be no problem. And atas ada roof rail juga dekat bahagian sini. So, dari segi overall, kalau tengok dari segi design, kau lagi suka yang design T2 ataupun T1 yang ini? Dan beralih untuk bahagian belakang, dia totally lain dengan J2 T2. Yang mana kalau kau nampak J2 T2 kan belakang dia kan ada box dekat bahagian belakang. Yang mana box ni adalah spare tayar lah. Tetapi cuma satu isu, walaupun dia lagi lawa, tetapi ada satu isu yang mana dia dah block. Kan aku ada komen dekat J2 T2 sebelum ni, salah satu isu dia lah dia dah blocking dari segi rear view tu. Rear view dia separuh dah kena block sebab dia punya tayar tu, dia punya box untuk tayar tu. That's why lah dia ada both kamera, tapi kamera tak function. Kamera tak ada, dia tak install. Aku rasa dia lupa kot. Bukan dia lupa, dia memang tak ada. Kamera dah ada tapi function tu tak diaktifkan. Tetapi sebaliknya, untuk yang J2 T1 ni sebenarnya kalau kau tengok kan, dia adalah lebih panjang tau berbanding daripada T2. Panjang slightly sedikit lah dekat sini. Yang mana kalau kau tengok belakang dia lebih clean lah, with the lampu terbrake memanjang dekat atas ni, and with the word J2 kat sini. And sama juga bahagian lampu belakang dia sama macam depan, yang 4 segi kan. So cuma yang warna putih ni tukar kepada warna merah lah. And sangat clean T1. And satu lagi, kalau kau nak tahu itu adalah versi 2.0 ataupun 1.5, kau tengok dari segi badge, biasanya untuk 2.0 badge bawah ada tulis all-wheel drive, IWD kalau tak silap aku, dekat sini dah tulis lah, dekat sini. And satu lagi adalah untuk T2 kan buka pintu kan yang ke tepi. Kan, tapi yang ni like conventional lah. Mana-mana SUV pun guna yang begini, design begini. So ada bagus dan juga kurang bagus lah. Yang mana yang ini bagusnya, yang ni biasalah, tapi yang kalau dari tepi tu
you need have a lot of the space untuk buka dia punya pintu. Tapi good thing lah yang tu dia boleh buka 90 degree. So kalau nak load unload barang lebih mudah lah. Dan untuk bahagian belakang ni, yes, inilah sebuah SUV 5 tempat duduk, bukanlah 7 tempat duduk. And bahagian booth space belakang kalau ikut on paper 400 lebih lah. 400 lebih liter and boleh up to 1000 lebih kilometer kalau kita turunkan seat ke belakang ni. Well, kalau tanya aku, tak adalah besar sangat. Still okay. Bawah dia tak ada. Basically bawah ni memang dah tak ada ruang langsung lah. So space dia okay lah. Boleh diterima dan masih lagi okay. Dan walaupun T2 kan ada spare tayar kat belakang. Adakah T1 ni tak ada spare tayar? Jawapan dia ada. Dia ada spare tayar. Spare tayar dia bukan dekat belakang tapi letak dekat bahagian dalam. Maknanya belakang, bonet belakang tu kau angkat, dia ada spare tayar dekat situ. So yang ni lebih clean lah. So T1 ke T2? Untuk bahagian dalaman, dalam dia sebenarnya kalau kau nampak dia lebih kurang sama macam Jeto T2. Basically almost similar lah. Kecuali kan kalau kau ingat lagi dekat Jeto T2 aku cakap dia ada ciri-ciri idaman untuk off-road yang mana dia ada banyak tempat pemegang tangan. Contohnya dekat depan, dekat bahagian tepi dan sebagainya. Tetapi untuk Jeto T1 ni dia removekan segala-galanya. Segala pemegang-pemegang tangan yang ada kat sini dia dah tak ada. Semua ni dia dah humban ataupun ditaruh kepada satu tempat je. Dekat mana? Dekat belah passenger side. Dia ada satu pemegang dekat bahagian sini lah. So basically selain daripada tu dekat bahagian tepi lah. Sini tepi pintu ada, dekat bahagian depan pun ada juga. So kalau kau tanya kepada aku, I more prefer yang for the T2 lah. Sebab dia kan ada gaya-gaya macam light off-road sikit. Walaupun light off-road kan, tapi we need benda-benda macam tu untuk lebih kestabilan dan sebagainya lah. Dan kalau tengok dari segi interior ataupun dekat bahagian dashboard, kita boleh nampak yang ni semua gunakan jenis yang soft. Ni gunakan hard. Ni hard dan juga dia ada gabungan antara soft dan juga hard. Tapi Intel ada material, Intel ada kualiti. Tak boleh cakap kereta-kereta China. Kereta-kereta daripada China memang superb lah. Bab benda ni memang China memang kita tak boleh nak lawan. Dia memang boleh bagi seelok-eloknya. Dan juga kalau kau nampak kat sini untuk bahagian tengah dia ada skrin terapung, skrin infotainment terapung, tapi yang ni kecil sikit, 12 inci je. Compare dengan 2.0 liter lebih besar. So bagi aku kecil ni pelik sikit lah. Lebih besar, lebih better lah bagi aku lah. Dan juga macam aku cakap, dia ada juga ciri-ciri light off-road sebab dia ada juga pitch angle, roll angle. Kita dah nampak kedudukan kereta kita stabil ke, sengit ke kiri ke, sengit ke kanan ke. Ada juga dari segi altitude berapa dan sebagainya. So ini adalah ciri-ciri off-road yang bagus sebenarnya, yang tanpa perlu tengok pada tempat lain, kita tengok dekat skrin pun dah okey juga. Tapi itulah, makin tengok macam skrin kena besar. Sebab kereta ni besar, so skrin kena besar. So that's why lah dia ada dua spek. Kalau kau nak lagi besar, kau ambil yang versi 2.0 kan. And satu lagi dia ada ambient light, and ada juga dekat sini ada light switching yang berwarna oranye. Semua warna oranye. Seat semua datangkan dengan leather sepenuhnya. Ada juga J2 punya logo dekat sini berwarna oranye. And untuk bahagian steering, top and bottom adalah flat, which is good bagi aku. And dia masih lagi kekalkan button-button walaupun dia dah melanggar filosofi China yang segala-galanya ada touch, tapi yang ni masih ada lagi practicality. Semua gunakan jenis yang button. So sini semua button. Nampak ni. So okey lah. Bagi aku okey, bagus yang ni. So dan juga bawah ni ada satu wireless charging, 50 watt punya wireless charging. And dia punya tool gear macam ala-ala jet pejuang sikit dari sini. Tapi untuk bahagian kiri kanan is a texture saja, dia tak ada apa-apa function je. Dan untuk yang ni dia ada 3 mode je. Untuk 1.5 dia ada 3 mode. Compare dengan 2.0 ada 7 mode. Yang ni normal lah, dia ada Eco, normal dan juga Sport. Tetapi kalau untuk versi 2.0 dia ada 7. Dia ada Eco, normal, Sport, Snow, Sand, Mud dan juga Rock. Dia ada 7 mode compare. So untuk yang tu lebih kepada off-road sikit lah. Yang ni like simple off-road juga lah. Dan juga dia ada juga auto hold kat sini. Basically is a auto hold kat sini. Ada juga kamera. Dan juga yang ni ada electric parking brake terletak dekat bahagian tepi lah. Dan macam bawah, macam biasa bawah ada tempat letak bag. Ada type A, ada type C charger. Armrest yang agak besar juga. Okey lah, dari segi keselesaan dia memang okey. Bagi aku Intel the material quality is good, totally good. Dan untuk bagi atas, yang ni memang tak ada sunroof. Kalau sunroof itu adalah versi 2.0 liter. Termasuklah dari segi seat. Untuk driver seat, elektrik. Tetapi untuk passenger,
jenis yang manual. Tapi kalau kau nak elektrik, iaitu kena ada dekat 2.0 liter. Cuma ada satu benda yang aku perasan adalah dari segi dia punya paparan meter ni. Ini yang buat aku laki bini bergaduh sekejap. Sebab apa? Pintu dah tutup, kan? Ni okey, kan? Kebanyakan dia tak okey. Yang ini pintu tutup. Lepas tu pintu dekat sini menunjukkan tak tutup. Apa lagi kau suruh lah bini kau tutup kuat sikit. Dia tutup ketegang kuat sikit. Pun tak padam-padam juga. Of course lah kita percaya kepada benda ni, kan? Faham? Alamak, tutup lah kuat sikit. Tutup pun sama juga. Lala aku tengok keluar. Memang rapat. Error kat sini. Aku tak tahu apa isu lah. So ini punca kepada laki bini bergaduh. Tapi secara overall, interior nampak mewah lah. Dan juga, nothing to complain. So, wheelbase dia 2800mm. Of course, salah satu kelebihan adalah space dekat bahagian belakang ni lebih besar sikit lah. So, ketinggian 171, kau boleh nampak lah ada banyak lagi ruangan kepala dekat sini. Ruangan kaki pun banyak. So, basically belakang ni memang luas lah. And kalau kau nampak, lantai dia jenis yang flat tau. Cuma satu je lah, dia tak support kaki aku. So, ketinggian ni, so ada boleh masuk lah. Boleh masuk lubang dekat bawah lutut ni lah. So, untuk keselesaan, okey sebenarnya. Just hulurkan kaki lah, memanjangkan. Tapi kalau menegak pun okey lagi. Masih lagi okey lah, boleh terima lah. Ini belakang ada aircon belakang, ada satu type A, satu type C. Ada juga center armrest. So belakang ni seat boleh adjust tak? Oh tak boleh. Dia cuma ada satu level saja untuk seat yang ni. So basically untuk bahagian belakang, untuk orang yang tinggi 175, aku rasa langsung tak ada isu. So belakang ni memang memang luas sebenarnya. Okey. Dari segi power, so untuk Jetor T1 macam abang kata yang T1 ni dia ada dua pilihan. Engine 1.5 liter TGDI front wheel drive dan juga 2.0 liter TGDI all wheel drive. So yang mana yang ini adalah versi 1.5 liter TGDI front wheel drive. Dari segi power output dia 170 PS, 270 Newton meter torque. Kotak gear DCT 7 kelajuan. Macam mana bang? Adakah power mencukupi? First kalau kita tengok dari segi Rotek, of course lah 1.5 liter lebih murah sikit lah berbanding daripada 2.0. Tapi namun akan tetapi power ni tak ada lah. Dari segi pickup dia memang slow lah. Dan juga delay dalam few second. Okay, contohnya macam tekan 1, 2, 3. Nampak? Almost 3 second dia baru kick. 3 second dia baru kick. Yang lagi kancongnya adalah time naik bukit. Time naik bukit, kalau auto hold tak diaktifkan, kereta tu boleh undur. Boleh undur ke belakang kau. Gila weh, kancong kau. Terus aku brake, aku cakap, tak boleh. Sebab one diundur ke belakang sikit, kita nak tekan acceleration, dia ambil masa. Okay, dia ambil masa dalam few second. Cuba tengok walaupun aku dah tukar kepada ni normal mode lah, kepada sport mode. Okay, kita try 1, 2, 3. Nampak ni? 2-3 second, 2-3 second, 2-3 second. Memang lambat dah, dia lambat dah. So, termasuklah dari segi pedal shift. Pedal shift pun a bit lambat juga sebenarnya. Pedal shift dia aku tak tahu macam mana dari segi gear ratio yang dia buat setting, dia buat setup, macam tak kena sikit dah. So tak ada feel lah. Dia punya gear shift ni for me spoil sedikit lah. So aku tak guna sangat lah dia punya pedal shift dia tu. Tapi in term ada power, pick up je yang lambat sikit. Tapi selain daripada tu, dia punya acceleration dia tu ataupun once dah pick up dah sampai, lajak dia tu okey. Tapi untuk yang ni okey lah. Walaupun dia daripada China, dia better, lebih better berbanding daripada Jetor Dashing, lebih better daripada Jetor VT9. Yang itu memang
AOA yang tu. Tapi untuk yang ni handling dia lebih kurang sama macam J2 T2. Depan McPherson, belakang multi-link bagi aku okey. Not 100% perfect, tapi untuk kategori China memang good lah. It's very very good lah for me lah benda tu. Kalau kau tanya pada aku 1.5 and 2.0, I will choose 2.0 lah. 1.5 ni terlalu a bit underpower sikit lah. Dan dari segi full consumption, on paper dia kata 6.7 liter per 100 km untuk versi 1.5 kata silap aku. Tetapi untuk yang ni sepanjang yang aku bawa 12.6 liter per 100 km. Almost satu kali ganda. Tak tahu lah, mungkin aku kaki tekan lah atau dia nak cakap so aku tak buat full consumption test kan. Tetapi untuk ada full consumption bagi aku agak tinggi. Sepanjang aku bawa aku rasa macam tinggi sedikit lah. Cuma kita tak rasa sangat sebab tangki dia besar 70 liter. So kita tak adalah rasa sangat, tapi boleh lah kalau secara overall, secara keseluruhan full consumption nampak lebih tinggi sedikit lah berbanding daripada apa yang dia claim. Well, secara dasarnya kereta ni adalah kereta yang perfect. Design ada, interior ada, safety okey, walaupun aku tak guna sangat dari segi dia punya ACC dia aku rasa a bit annoying sikit, so aku tak pakai sangat benda tu. Tetapi in terms of the package on paper, yes, kecuali dari segi power kalau tanya aku power, aku akan pilih 2.0 liter. 1.5 liter power dia kurang bagi aku. Tapi NVH dia bagus sebab bukan setakat depan je tau, depan belakang double glass door, double glass window dia, double glass. Biasa depan je, ini depan belakang pun double window. NVH dia okey. Sekarang 105. Nak sikit 108, 110. Okey. Noise dia okey. In term of the kesenyapan kabin okey. Saya rela tambah 17,000 untuk ambil 2.0 liter. Okey, jom kita buat closing sedikit lah. Let's go. Boleh beli ke? Baik beli. So, secara kesimpulan bang, boleh beli ke baik beli? Sejujurnya kalau kau tanya pada aku untuk yang ni 1.5 liter RM129,800 dan untuk versi 2.0 liter RM146,800. Beza RM17,000. Kalau kau tanya aku takkan ambil yang ni 1.5 liter sebab macam aku cakap lah, yang ni power tak ada lah. Serius. 1.5 liter power dia tak cukup untuk mengangkat body sebesar begini. Especially dari segi pick up lah. Pick up dia memang totally spoil lah. Pick up delay 2 second, 3 second. Even masa tunggu dekat traffic light. Kau tahu tak, jalan gasing yang KWSP yang terbakar tu kan ada traffic light kat situ. Kan bukit naik atas. Kan? Lepas tu kalau kau punya auto hold kau tak aktif, kereta kau boleh undur ke belakang tu. Sebab nak tekan acceleration tu ambil masa 2-3 saat. Oi, cuak tu, kancang tu. Jangan main-main tu. So bagi aku power dia memang definitely tak cukup lah. Tetapi apabila kau dah bawa laju, dia akan naik secara linear. Okey. Dia lain sikit daripada kereta China yang sedia ada. Yang mana kereta China biasanya setup suspension dia lembut. Tapi yang ni boleh terima. Yang mana aku speed 17, kereta ni masih lagi steady. Ya. Tapi macam aku cakap lah, kalau 2.0 pun dah RM146,000. Aku top up RM10,000, aku dapat T2. Aku ambil T2 lah, lebih better. Sebab kalau tak silap aku, untuk T1 yang 1.5 liter, demand dia pun tak begitu bagus sangat. Yelah, orang fikir kan, RM17,000 je kot. Elok aku tambah yang 2.0. Kan? Lagi seorang lagi, aku tambah RM10,000 lagi, aku dapat yang lagi rugged kan? So, itulah kesimpulan yang aku boleh bagi tu korang. Yes, it's a good car, it's a good package, it's a good design. Tetapi untuk ada engine, aku takkan ambil yang ni. Aku akan pilih yang either 2.0 liter ataupun aku akan ambil apa nama ni J2 T2 lah. Tetapi kita kena akui, walaupun brand ni tak adalah lama sangat dekat market, tetapi design, spek, price, seksi. Setiap brand ada filosofi masing-masing. Japanese brand lebih fokus dari segi customer journey, dan lebih penting dari segi handling. Tetapi dari segi China brand, they will give you what you want. Kau nak apa, semua dia bagi kepada kau. Kau nak apa? Kau nak multi-link, aku bagi. Kau nak harga murah, semua aku boleh bagi. Itulah, dia ada cost lepas. Kita tak boleh menang semua, kita boleh menang sikit, kita akan kalah sikit.
itulah kehidupan sebenarnya. Itulah erti kehidupan sebenarnya. Okay? I think sampai sini saja video kita pada kali ini. I hope you get something. But aku kena puji, design dia memang menarik. Design dia memang cun lah. Kebanyakan orang yang tengok, dia akan tegur aku. Serius, sepanjang aku buat kereta ni, ramai yang tegur aku. Ada yang salah anggap ini adalah T2. Ada yang salah anggap ini adalah ni. Tetapi kalau aku tanya aku, design memang seksi, spek memang seksi, harga memang seksi. Tapi power, no. Tak seksi. Not seksi at all. Ini tak kelakar. Okay, I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, masih subscribe. Bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow jugalah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pelaju. Dan yes, kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.